personal opinion lah kan. Bagi saya flight ni sama je semua. Kita duduk 8 jam lenguh-lenguhnya sama je. Jemaah dia sanggup nak tarik diri disebabkan perubahan flight yang contohlah syarikat mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu dia terpaksa ubah airline kan. Jemaah ni kadang-kadang dia sanggup tarik diri walaupun dah nak dekat dah waktu terbang. Kenapa benda tu biasa berlaku dekat jemaah aja? Lelaki, perempuan. Kalau ngam 8 bilik tu semua boleh masuk lelaki-lelaki, perempuan, alhamdulillah senang. Kan selesai. Saya pun nak satu bilik juga. Kenapa Cik Ahmad je dapat? Kita tak boleh letak jemaah bukan mahram dalam satu bilik. Betul. Kita kena betul ansur kat situ. Kita tak boleh kata saya mesti nak keluarga saya masuk satu bilik sebab kita dah datang 5 ni. Jadi kat situ tak boleh pentingkan diri. Kadang-kadang jemaah kali pertama ni dia pilih package, dia pun tak tahu dia masuk Mekah dulu ke masuk Madinah dulu kan. Better masuk Mekah dulu ke ataupun Madinah? Assalamualaikum, saya Hajah Hafizah binti Daud, berpengalaman lebih 15 tahun dalam urusan jemaah umrah, dengan pengalaman setahun menguruskan lebih daripada 40,000 jemaah. Umrah ni bukanlah satu pengurusan yang mudah, bukan satu pengurusan yang straightforward. Jadi banyak ujian, banyak masalah yang kita hadapi, sama ada kita sebagai seorang jemaah ataupun kita berada di pihak pengurusan, tetapi setiap masalah tu ada solusinya. Jadi saya akan membantu tuan-tuan dan puan-puan penonton untuk sama-sama mendapatkan apakah solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi dalam bidang umrah ini. Solusi umrah langkah kau cari. Pakas ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata. Okey, Assalamualaikum. Episod yang lepas kita dah bincang macam mana jemaah nak elakkan daripada kena scam dengan syarikat. Daripada awal lagi kita dah boleh trace dah sama ada akan ada unsur-unsur penipuan ataupun tidak. Boleh tengok episod kita yang lepas. Jadi episod kita hari ni, apa Balkis kita nak bincang ini? Hari ni kita nak bincang macam mana kita nak pilih package. Sebagai jemaah ni kita nak pilih package ni, apa step-step yang mungkin jemaah yang kali pertama kan. Kriteria apa yang kita nak tahu Okey, baik. Tapi sebelum tu kita ada apa-apa ni tak? Kisah-kisah viral ke apa Balkis yang kita boleh share dengan ada. kita punya ni? Yang terkini kita ada macam dalam video ni lah, macam Hajar boleh tengok video ni berkaitan dengan suasana dekat dalam Raudah. Dekat dalam Masjid Nabawi. Jemaah ni dia letak handphone. Dia letak handphone sambil dia beribadah lah. Lepas tu dia rakam. Dalam video ni kan ada dua orang jemaah tengah solat. Seorang ni dihalau, dia kena halau dengan petugas dekat sana lah, dekat dalam yang menjaga Raudah ni. Lepas tu yang seorang lagi ni tengah solat macam biasa. Cuma netizen ni dia fokus pada dua benda lah. Satu benda dia dia tanyalah kenapa nak kena halau. Sedangkan kawasan Raudah tu kan memang tengah lapang. Okey. Lepas tu macam netizen ni menganggap mungkin kita ada hak lah, kita nak solat dekat situ, nak beribadah lama-lama dekat situ. Dan satu lagi netizen cakap kalau dari segi rakam tu, kenapa nak kena rakam sedangkan dekat situ kan memang dilarang rakam, buat rakaman video ataupun buat konten lah. Kan sekarang apa-apa pun nak buat konten kan. Jadi apa pendapat Hajar tentang video ni? Okey, kita kena tahulah Raudah ni antara Rasulullah SAW sabda, antara rumahku ke mimbarku adalah salah satu taman-taman syurga. Dekat Madinah ni, Raudah ni kawasan lelaki solat. Nak masuk Raudah ni sekarang semua orang kena pakai permit. Baru boleh dapat masuk Raudah. Dia mengikut giliran lah. Jadi kalau kita tengok video tadi tu, pegawai tu dah suruh keluar. Biasanya bila kita diberi masuk, kita akan disuruh buat saf. Kita akan buat saf ramai-ramai. Memang akan padat lah buat saf. Dia suruh solat. Solat. Ibu, solat. Jadi bila kita solat dekat situ, lebih kurang mungkin 5 minit, 10 minit, 15 minit, bergantung lah pada berapa ramai orang yang sedang menunggu. Jadi kalau dia dah suruh keluar dengan keadaan saya tengok Raudah tu kosong, bermakna orang lain dah keluar. Dia yang tak keluar lagi. Dia tak akan panggil orang masuk Raudah kosong, 2 orang aja dia kasih masuk semayang. Dah sampai masa lah. Dah sampai masa. Dah cukup masa. Kita sebenarnya kalau kita ikut arahan dia sebenarnya memudahkan urusan orang lain juga. Sebab kita tak boleh pentingkan diri kita lah. Kan? Sebab bila dia kata keluar, dia orang yang belakang pula nak masuk.
Jadi bila dia Oh. tak keluar, saya rasa dia macam mengambil hak orang lama sangat. Jadi memang patut pun dia kena keluar lah. Betul. Kemudian adab lah pada saya nak beribadah, nak berekod, kemudian post dekat Facebook ataupun dekat media sosial lah kan. Jadi benda tu mungkin kita tak tahu apa niat dia. Tapi bila buat macam tu orang nampak lah tak berapa bagus. Jadi benda tu mungkin boleh jadi simpanan peribadi. Ataupun mungkin lepas kita solat tu kadang-kadang biasa jemaah lepas solat, kalau saya ada kat dalam, saya berkata jom saya ambilkan gambar sekeping 2 untuk gambar kenang-kenangan. Tapi untuk record dan posting tu lebih baik kita jaga adab lah, sebab kita pun berada di tempat yang paling suci kan, di samping Rasulullah SAW. Okey Balkis, kita ada satu lagi. Kebetulan kita dah cerita pasal Masjid Nabawi ni. Semalam telah kembali ke rahmatullah Syekh Faizal Nauman, Muazzin Masjid Nabawi. Dah 25 tahun 25 tahun beliau menjadi seorang muazzin lah, dan ditanamkan di perkuburan Baqi'. Satu orang kata pengakhiran yang sangat indah lah. Betul. Dah bertugas pun di Masjid Nabawi dan meninggal pun dikebumikan di Baqi', menjadi jiran kepada Rasulullah SAW. Untung kita pun sunat sebenarnya disuruh berdoa untuk meninggal dekat Madinah ni kalau mampu. Ya, betul. Mudah-mudahan semua kita pengakhiran kita Amin. dalam husnul khatimah insya-Allah. Okey, kita bincang terus apa kita punya tajuk hari ni, tentang pemilihan package. Mungkin bagi jemaah-jemaah yang kali pertama ataupun sedang mencari package, boleh subscribe kita punya podcast Solusi Umrah ni. Kemudian share pada kawan-kawan, share pada ahli keluarga yang sedang mencari ataupun berhajat untuk mengerjakan umrah, supaya pemilihan package ni atau apa kita nak share nanti dapat memberi panduan macam mana kita nak pilih package. InsyaAllah. Okey, untuk hari ni kita punya tajuk pembincangan lah. Kita nak share dengan penonton kita adalah berkaitan macam mana kalau jemaah kali pertama khususnya lah, macam dalam episod yang first tu kita dah share macam mana kalau jemaah ni nak tahu sebuah syarikat tu kan, nak tahu dia ni trusted ke ataupun dia masih wujud ke ataupun tidak kan. Kena jadi tengoklah episod sebelum ni. Betul. Lepas tu bila sekarang bila jemaah dah trust dah ada kepercayaan dah dan dia dah yakin dah dia nak daftar. Jadi kalau kali pertama tu apa yang dari segi pemilihan package lah, betul tak? Kita kena dia nak pilih package tu apa benda yang kriteria yang dia kena tengok dulu. Pemilihan package ni jemaah tak boleh berebut-rebut. Jemaah tak boleh berebut-rebut pilih package, sebab package ni dia merangkumi pergerakan logistik, dia merangkumi atau cara, ada dia punya program-program, dan dia termasuk ibadah. Package ni hanyalah satu wasilah, cara saja. Yang pentingnya tujuan kita nak pergi umrah tu, kita nak dapat redha Allah, itu tujuan kita. Jadi penting tak pemilihan package ni kan? Kalau kita tergesa-gesa, dia akan menjadi satu masalah di kemudian hari, dia akan menjadi satu tekanan, dia akan bagi ketidakselesaan dan jemaah akan rasa pergi umrah ni tak seronok. Bagi jemaah yang pernah pergi, dia mungkin okey je, dia boleh pilih package, dia faham kan. Tapi bagi jemaah yang kali pertama ni, banyak kriteria yang dia kena ambil tahu. Okey, contohnya macam pemilihan hotel. Kan? Okey. Sebelum kita cerita hotel apa nak pilih, kita nak bagi knowledge lah pada jemaah ataupun bakal-bakal tetamu Allah ni, apa hotel-hotel yang ada kat Mekah Madinah ni. Kalau Balkis pun dah pernah pergi kan, jadi kita kongsikan dengan kita punya penonton ni. Dekat Mekah, dekat Mekah Madinah ni dia ada hotel kategori lah, hotel 5 bintang, hotel 3 bintang, hotel 1 bintang, hotel tak berbintang. Tetapi dari segi bintang je ni jangan bandingkan dengan Malaysia, negara lain ataupun dengan Malaysia. Berbeza. Kalau kita sebut 3 bintang, dia dah cantik dah sebenarnya kan. Tapi bila kita pergi sana macam tak ada bintang. Jadi kita jangan sekali-sekali bandingkan. Bila kita bandingkan, kita akan kecewa.
Jadi bila kita jalan makan angin, kita dapat hotel 3 bintang tu dah best dah. Biliknya mungkin dah bersih, besar, cantik. Tapi dekat sana kita tak dapat macam tu. Jadi kalau kat Mekah, kita boleh dapat yang standard yang mereka kata 5 bintang tu. Biasanya hotel yang paling depan-depan lah. Contoh dalam Clock Tower. Clock Tower tu kan menara jam. Hotelnya semua tu hotel-hotel 5 bintang. 5 bintang, mungkin 6 bintang, mungkin lebih lah yang dia panggil. Kemudian hotel di Safwa Tower, hotel 5 bintang. Kemudian hotel di Mekah Tower, hotel Dar Al-Tauhid. Semua tu turun saja dataran masjid. Itu hotel 5 bintang yang kita turun, jaraknya mungkin dalam, selalu orang sebut 50 meter, 50 meter. Okay. Jadi maksudnya adalah hotel 5 bintang dengan jarak yang dekat. Dan ada juga yang jauh kan? Okay. Ada yang jauh mungkin kita tengok Al-Makarim, dia mungkin 4-5 bintang. Hotel Limeridian 4-5 bintang. Tapi jaraknya bukan turun dataran masjid. Ada juga yang hotel lain 5 bintang tapi jauh, kena naik bas pun ada. Kemudian hotel-hotel yang dekat Mekah, kita ada hotel dekat Jalan Ajat ataupun Ajat Road. Kita ada Olayan Hotel, kita ada Ilaf Al-Bait, kita ada Limeridian, kita ada Askar, kita ada Mira Ajat, kita ada Snood. Itu semua sepanjang perjalanannya tu hotel-hotel standard yang mungkin 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang, tak berbintang. Dan ada juga yang jarak jauh yang kena naik bas. Kena naik transport lah. Kalau di Mekah lagi ada hotel Jabal Omar. Jabal Omar Hilton Group. Banyak hotel-hotel kat situ, hotel 5 star. Kalau dekat Mekah, kita ada juga hotel-hotel Movenpick, hotel-hotel Oberoi, hotel-hotel yang betul-betul depan pagar yang standardnya 5 bintang. Dan standard biasa 3 bintang, kita kata 3 bintang lah. Tapi kalau orang jemaah yang biasa dah pernah pergi jalan-jalan makan angin ni, dia kata ini ke yang panggil 3 bintang, macam tak berbintang. Yalah. Jadi, sebab expectation dia dari Malaysia tu, dia dah rasa jalan-jalan makan angin tu tak boleh samakan dengan ibadat umrah. Okay. Dan hotel-hotel ni dah beza bintang, dia beza jarak jugalah. Kalau di Madinah, hotelnya dataran masjid je dah besar. Jadi jarak tu dah main 150 meter, 200 meter, 300 meter macam tu. Okay. Kalau macam dari segi, macam Hajar cakap kan, dari segi bintangnya tu dah dah berbeza lah dengan kita tak boleh nak expect 3 bintang dekat Malaysia sama dengan 3 bintang kat sana. Jadi sebenarnya apa sebenarnya macam menyebabkan tak sama tu? Maksudnya mungkin Hajar kata 3 bintang sini, kat sana macam tak ada bintang. Kenapa boleh benda tu berlaku macam tu? Satu, kita kena tahulah kalau dekat Mekah Madinah ni, hotelnya kebanyakan hotel-hotel lama. Okay. Hotel-hotel lama, permintaan tu tinggi, dan sebab dia jarak dekat, dia kategorikan permintaan tinggi, jarak dekat, dan mungkin juga yang servisnya adalah lebih baik sikit ke apa, dia terus kategorikan 5 bintang, 6 bintang. Dan yang biasa-biasa ni dia kategorikan 3 bintang apa semua. Sebab ada permintaan dan jaraknya dekat. Dan ada jugalah yang hotel-hotel yang memang betul kita kata 5 bintang dia tu layanannya first class. Kalau macam dalam Clock Tower tu kan, hotel-hotel tu memang kita tengok servisnya, biliknya, jaraknya memang betul-betul 5 bintang lah. Tapi kalau kita tengok kategori package 3 bintang ni, hotel-hotel lama ni, memang kecewa lah. Dia macam tak berbintang. Sebab bilik lama, sempit, satu bilik muka sumbat ramai-ramai kan. Tapi sebab jaraknya mungkin dekat juga dengan masjid. Jadi mungkin kalau jemaah mungkin tak kisah dari segi bintang tu, tapi dia nak senang beribadah, bergerak dekat, dia tahu lah, kena tahu jarak tu. Dan juga dia tak boleh nak cakap bila dekat mesti selesa, tak semestinya lah. Tak semestinya. Okay. Senang cerita, kalau kita pergi umrah, pergi haji ni, jangan cari keselesaan. Betul. Kalau cari keselesaan, kecewa kan. Dia yang penting kita cari apa yang kita nak, yang boleh membuatkan tujuan kita tu tadi, matlamat kita tu nak buat ibadah umrah haji kita tu sampai. Itu yang penting sekali. Satulah faktor hotel. Jadi sama ada hotel 3 bintang ke 5 bintang ke, tak kisah.
ada orang dia fikir jarak. Sebab apa? Dia mungkin warga emas. Warga emas ni kita nak minimalkan pergerakan dia. Jadi dia kena cari hotel dekat. Dari segi kesihatan dia tengok kat situ lah. Jemaah yang bermasalah kesihatan, ada masalah kesihatan, dia kena cari hotel yang dekat. Jadi masa pilih package tu, terus tanya dengan syarikat tu, saya ni ada masalah kesihatan, saya nak hotel yang dekat. Jadi nanti syarikat akan keluarkanlah package. Package ni ada ekonomi, ada package standard, ada package yang mahal-mahal ni kan. Jadi kita tengok, okay, kita nak package hotel yang mewah. Bukan mewah lah, dari segi jarak dekat. Biasanya kalau Mekah tadi saya cakap yang dekat-dekat ni kebanyakan 5 bintang. Jadi kena pilih package yang hotel dekat dan jarak hotel dekat lah. Jadi jemaah datang dia kena tahulah apa kemampuan keperluan dia dan mungkin dari segi kesihatan tu akan menyebabkan dia akan pilih yang mana jarak. satu lah macam tu. Maknanya jarak tu nombor satu kriteria yang dia ambil tahu. Okay. Lepas tu baru dia tengok lagi kriteria yang lain. Jadi benda ni, pemilihan hotel ni memang penting lah kan Hajar? Kalau kita tak ada masalah kesihatan, kita bukan warga emas, kita orang muda, dia mungkin bukan jadi keutamaan. Betul. Jadi kena kenal pasti kita ni siapa. Kalau dari segi kita kalau hotel ni biasanya dia punya selain jarak tu apa lagi kalau macam mungkin kalau jemaah hotel ni jemaah mungkin boleh tengok keselesaan pergerakan, contohnya lift kan. Kalau dah hotel 5 bintang, hotel-hotel baru ni macam dalam clock tower apa semua ni, hotel memang liftnya memang besar-besar. Liftnya besar, liftnya banyak kan. Cuma kekurangan bila hotel dalam clock tower ni saya tengok jemaah yang berusia dia akan keliru sebab bila masuk clock tower ni kita akan jumpa mall dulu. Bila kita jumpa mall dulu, dia punya lift mall lain, lift ke bilik lain. Jadi bagi jemaah yang dah berusia, dia kata tak nak lah duduk dalam clock tower ni, saya selalu tersesat. Jadi faktor lift tu pun memainkan peranan. Kalau kita hotel yang 3 bintang, 1 bintang yang kita cerita hotel-hotel yang lama ni, liftnya kecil dan kalau ada 2, kadang-kadang 1 rosak. Kadang-kadang ada 1 je. Jadi bila kita pilih hotel ni, kita kena sabar lah. Sebab dia punya orang kata bukan servis lah, dia punya facility dia tu ada kurang lah. Sebab tu kita kata pergi umrah, pergi haji, jangan cari selesa. Sebab bila bukan kita je nak pakai lift tu. Kan? Macam tu. Ni ada satu lagi lah. Kalau saya ni pengalaman sendiri, ada jemaah yang dia itulah mungkin dia tak survey dulu dari segi jarak apa semua. Jadi dia anggap hotel tu sebenarnya dekat. Jadi bila dia tengok online dari segi map kan, dia tengok dekat map semua tu, dia ikut perkiraan dia lah. Lepas tu bila sampai sana dia kata ni tak sama lah. Jadi dia marah dekat sana. Jadi macam mana kalau dari segi mungkin jemaah yang nak survey dekat Malaysia ni, dari segi jarak dia tengok map dekat online je. Map ni sebenarnya kadang-kadang tak boleh tengok sangat. Sebab bila kita tengok map, dia akan ukur menaiki kenderaan. Pernah viral kata saya dicampak ke hotel 4 km. Tapi bila kita tengok sebenarnya 400 meter je. Sebab apa? Jarak 4 km nak pergi masjid tu dia ukur dengan menaiki kenderaan. Sedangkan kita nak pergi masjid jalan kaki je. Jadi dekat je sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau jemaah nak tengok jarak ni, dia lebih kepada sekarang dah banyak kat media sosial orang buat posting-posting hotel dan jarak. Jadi kita boleh cari. Kalau contoh kata saya nak cari hotel Ilaf Al-Bait. Pergi kita carilah dekat media sosial jarak hotel tu, nanti ada video-video yang orang buat. Daripada situ kita boleh nampak biasanya diorang akan share berapa minit berjalan. Daripada depan hotel dah nampak ke tidak. Nampak masjid dah boleh ke nampak, tak. banyak info kita boleh dapat dah dekat media sosial sekarang. Itu kalau dekat Mekah kan. Kalau dekat Madinah ni, ni kalau pendapat peribadi saya, saya nampak kalau dekat Mekah mungkin ada kawasan hotel yang kita kena mendaki bukit sikit. Betul. Kalau dekat Madinah ni, dia jauh macam mana pun dia mendata je kan jalan. Jadi kalau dekat Madinah ni macam mana hotel dan jarak dia tu?
Kalau dekat Madinah ni, kalau saya tengok lah, jarak standard biasa yang 150 meter semua. Tapi dia tak penat sangat sebab dia mendatar. Betul. Dia flat je lah. Dan ada jemaah dah marah lah. Dia kata, ini ke awak panggil 50 meter? Dia kata, nak pergi masjid pun jauh. Kita kena tahulah dataran masjid Nabawi tu besar. Ya, betul. Jadi ukuran jarak ni sebenarnya mengukur daripada hotel tu ke dataran. Dia bukan ke masjid. Jadi jemaah jangan keliru lah. Dan itu pun yang biasa dia. Bukan ke bangunan masjid lah maksudnya kan. Jadi senang cerita, tak ada yang dekat lah. Semuanya kena jalan kaki. Kan? Betul. Tu yang hari tu saya baru tengok video 2 hari lepas. Dia kata kalau nak dekat duduk dalam masjid terus, kata dia. Tapi bila kita dah tahu kedudukan hotel Mekah dan Madinah ni semua kena jalan kaki dan tak dekat sangat, maknanya kita fizikal kita ni kita kena kuat lah. Betul. Sebab tu nanti ada episod yang kita berbincang dengan doktor macam mana kita nak fit, orang kata macam nak fit jaga badan. kita punya pergerakan fizikal ni, apa exercise yang kita kena boleh buat, apa semua macam tu. Okay. Selesai ke buat hotel aja? Boleh lah kata selesai. Kalau ada kita sentuh lagi. Okay. So apa lagi selain hotel dari segi pemilihan package tu, kita nak kena tengok dari segi apa lagi kalau jemaah kali pertama ni? Okay, kalau katalah kita bawa mak ayah yang dah berusia kan. Tadi kita kata okay, mak saya ni, kita orang perempuan yang biasa masuk je usia dah berumur sikit ni, kita akan sakit lutut selalu. Jadi kita kata okay, saya nak hotel yang dekat. Okay, satu dah selesai, dapat hotel yang dekat. Lepas tu yang keduanya kita kata sebab mak ayah kita ni duduk lama pun tak boleh. Mungkin nak bengkok-bengkok lutut selalu pun tak boleh kan. Jadi kita nak carikan dia kapal terbang yang lebih selesa. Penerbangan lah, flight. Penerbangan. Flight ni kita tahu kalau kita daripada Malaysia, kita akan menggunakan Saudi Airlines, kita akan gunakan Malaysia Airlines, AirAsia. Mungkin kita guna juga Emirates, kita guna Qatar Airlines, kan kita guna Oman Air. Banyak yang ni, dan ada flight yang direct, ada flight yang transit. Kalau direct ni lebih kurang kita ambil masa dalam 8 jam setengah gitu. Kalau transit ni kita kena berhenti. Kita kena berhenti dekat negara yang, kalau Oman Air, dia kena berhenti kat Oman lah. Dekat Muscat kena keluar. Kita berhenti, kita tak keluar daripada airport. Tapi kita transit beberapa jam dekat situ. Okay. Kalau dari segi flight kan, pada pendapat saya sendiri, kalau ni personal opinion lah kan, kalau macam kita, bagi saya flight ni sama je semua. Macam kita duduk 8 jam lenguh-lenguhnya sama je dari segi mungkin dari segi penat beza pun mungkin jarak selesa kerusi tu pun sikit je lah kan. Macam lain lah kalau kita ambil business class ke, memang itu beza lah kan. Jadi kalau macam mana kalau ada satu situasi di mana saya sendiri tengok jemaah dia sanggup nak tarik diri disebabkan perubahan flight yang contohlah dia nak satu airline ni, lepas tu syarikat mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu dia terpaksa ubah airline kan dalam package tu, dan jemaah ni kadang-kadang dia sanggup tarik diri walaupun dah nak dekat dah waktu terbang dia. Jadi kenapa benda tu biasa berlaku dekat jemaah aja? Susah kan nak cakap kan. Okay, flight ni tadi kalau kita lah sama lah macam saya, macam kalau saya dengan Balkis tadi, saya setujulah. Tak kisah apa flight pun penat. Ya, kan? betul. Kalau dah 8 jam, 9 jam tu memang penat. Jadi satu pemilihan yang penting pada saya, kita kena pilih direct ataupun transit tu. Itu yang penting sebenarnya. Kalau kita tak boleh nak duduk lama, penat, kita ambil lah yang direct. Tapi kalau kita orang muda, kita tak kisah, kita kena enjoy, berhenti kat negara orang, ada orang suka. Jadi dia boleh lah ambil yang transit, sebab yang transit ni biasa murah sikit daripada yang direct. Tapi ada juga orang yang macam Balkis kata, dia kalau nak flight ni je. Kalau tak dapat terbang dengan flight ni, ditukarkan ke flight lain, dia sanggup tarik diri. Itu saya pun susah nak komen, sebab itu lebih kepada kehendak kan. Sebab benda tu bukan keperluan pun. Sebab flight apa-apa pun mungkin kalau naik Saudi Airlines dia punya seat selesa sikit.
dia ada surau dalam flight. Tapi beza biasa dalam flight, contoh macam MAS dengan AirAsia ni kan kadang bezanya sikit je. Seat dia mungkin 1 inci je. Cuma mungkin bilangan seat dalam AirAsia tu dia lebih banyak. Jadi mungkin kita nampak macam dia sempit sikit ke apa kan. Tapi kalau dah duduk 8 jam setengah, Betul. semua pun bukan boleh berdiri, boleh berjalan, boleh apa. Penatnya sama je pada saya. Tapi kita tak tahu lah, itu mungkin ada orang punya kehendak-kehendak. Kita tak tahu apa niat dia lah nak naik kapal tu. Dan satu lagi, kebanyakan jemaah dia ingat kalau untuk penerbangan AirAsia lah biasanya kan, dia ingat keselesaan tu sama macam domestik punya. Tak sama. Jadi dia punya mungkin mindset dia tak nak AirAsia tu kalau ni. Jadi berbeza lah sebenarnya je. Beza. Kapal terbang yang kita pergi umrah ni ataupun pergi haji ni, semua kapal terbang yang besar-besar. Kita tak boleh bandingkan dengan domestik. Ada juga yang cakap, saya tak nak naik lah kapal ni, kata dia. Kenapa? Dia punya stewardess tak tutup aurat lah. Dia kata ini pakai skirt pendek lah apa. Itu pun kadang-kadang jemaah boleh jadikan pertikaian. Tapi insyaAllah yang pergi-pergi semua tu yang bertutup lah. Tutup aurat insyaAllah. Okay, kita selit sikit pasal transit tadi aja. Jadi mungkin orang yang kali pertama mungkin dia tak pernah pergi, tak pernah naik kapal terbang pun kan. Jadi transit ni apa sebenarnya aja? Okay, kapal dia kalau direct tu maknanya kapal ni dia kena transit dekat negara dia sendiri. Kalau kapal tu kapal negara tersebut lah. Kalau kita contoh kita naik Malaysia Airlines, kapal tu daripada Malaysia. Jadi dia nak transit apa? Dia dah daripada Malaysia. Dia tak dia nak transit ke negara lain sebab transitnya di negara sendiri. Jadi kalau katalah naik Oman Air, dia kena transit kat Oman. Kalau kita naik Qatar, dia kena transit kat Doha. Dia kena transit kat negara dia. Transit tu maknanya kapal daripada Kuala Lumpur, dia akan transit dekat Doha, turun berapa jam, kita tukar flight. Kita tukar flight, lepas tu kita pergi ke Jeddah atau Madinah. Jadi kita berhenti dekat negara orang beberapa jam. Jadi package yang macam ni biasanya sesuai untuk orang yang boleh bergerak dengan pantas, orang muda. Tak berapa sesuai untuk orang yang mungkin naik wheelchair ataupun bawa anak-anak kecil, tu. Tapi saya pernah naik Oman Air, saya bawa 12 anak-anak. Tapi sebab anak-anak ni semua yang tak meragam, mak ayah semua pun boleh atur. Elok aje. Sebab apa? Dia package tu murah. Bila saya tanya kenapa ambil package ni, package ni murah, boleh bawa keluarga ramai. Jadi kalau transit tu biasa ambil berapa jam dan apa je kita buat waktu transit tu? Transit ni berbeza lah. Berbeza, airline berbeza. Ada yang 2 jam, ada yang mungkin sampai 6 jam, ada 3 jam. Tapi kita pun elakkan juga ambil penerbangan-penerbangan yang panjang lah dia punya transit ni. Biasanya ada kawan-kawan saya Mutawif-Mutawifah ni, dia kata saya suka ambil package transit. Saya pun pelik juga, kenapa? Dia kata masa transit tu sebab kita duduk je, kita tak ada buat apa kan. Kalau tak ada delay apalah. Dia kata dekat situlah dia buat ulang kaji umrah kalau package tu kena masuk Mekah. Sebab nanti kita akan ceritakan kelebihan package masuk Mekah, masuk Madinah. Jadi dia kata bila dekat situ jemaah semua dah berkumpul kat situ sementara nak nunggu naik flight, ulang gaji. Sebab orang yang nak masuk Mekah dia tak sempat nak ulang gaji. Betul-betul. Jadi ada kelebihan kat situ. Okay, maksudnya dari segi penerbangan pun kita kena tengok jugalah kan keperluan kita macam mana. Tadi kan kita bawa mak ayah kita yang berusia kan. Kita dah pilih hotel dekat. Jadi untuk penerbangan kita cubalah tak payah ambil yang transit. Untuk ni kita ambil yang direct. Jadi itu pun dah kita dah tahu, kita dah tahu apa yang perlu untuk kita. Dia bukan apa yang kita nak, apa yang perlu untuk kita. Okay. Seterusnya kalau dari segi hotel kita dah pilih, dari segi penerbangan flight kita dah tengok. Kalau pemilihan visa tu macam mana? Sebab kalau yang kita tahulah kan, visa untuk pergi umrah ni ada 2 kan, turis dengan visa umrah. Dan mungkin dari segi pemilihan tu, adakah macam mana pemilihan visa tu syarikat dah tetapkan ataupun jemaah ada hak untuk pilih dia nak visa mana satu, turis ataupun umrah, dan macam apa kelebihan satu sama lain tu? Baik. Biasanya
syarikat dah tentukan. Mm-mm. Syarikat dah tentukan macam okey, package umrah kita menggunakan visa umrah Mm-mm. ataupun package ni menggunakan visa turis. Tapi kadang-kadang masa iklan kita tulis visa umrah, Mm-mm. tiba-tiba je dia bertukar jadi visa turis. Mm-mm. Jadi dekat situ kita kena jelas lah kenapa benda ni boleh berlaku, Okey. kan. Sebelum tu saya terangkan dululah apa visa umrah, apa visa turis. Okey. Supaya jemaah boleh nampak. Nanti kita terangkan lagi, jemaah lebih jelas lah. Kalau visa umrah ni, dia diuruskan oleh Kementerian Umrah dan Haji. Mm-mm. Kalau visa turis ni, dia diuruskan oleh Kementerian Pelancongan. Mm. Visa umrah ke, visa turis ni, visa pelancongan ke, dia tetap boleh buat umrah dua-dua. Mm-mm. Air Zam-Zam buat masa ni pun tak ada masalah, dua-dua pun boleh dapat. Mm-mm. Kita tak kisahlah kita pakai visa umrah ke visa turis, sebab saya ada pengalaman menggunakan dua-dua visa. Okey. Jemaah pun dalam grup pun ada yang menggunakan dua-dua visa. Mm-mm. Jadi visa umrah ni dia adalah single entry visa. Maknanya bila dia dah keluar, kita kena terbang dalam tempoh, benda ni sentiasa berubah-ubah lah. Okey. Yang terkininya dalam tempoh sebulan daripada tarikh visa keluar, kita kena terbang. Okey. Kalau kita tak terbang, visa tu expired. Okey. Jadi visa ni kita tak boleh mohon terlalu awal. Jadi kalau kita katalah nak terbang 15 hari bulan 12, jadi kita akan mohon awal-awal supaya 15 hari bulan 12 tu tak lebih lagi tempoh yang daripada tarikh kita keluar tadi, Mm-mm. visa. Kalau visa turis, kita boleh je nak mohon awal-awal. Mm-mm. Sebab selagi kita tak, dia tempoh dia setahun. Mm-mm. Dia tempoh sah. Mm-mm. Jadi bila kita mohon awal, kita tak terbang tapi belum lagi tamat tempoh setahun tu, kita boleh terbang, tak ada masalah. Mm-mm. Visa umrah ni, dia single entry visa. Maknanya sekali je kita masuk, bila kita balik kita dah tak boleh pakai. Mm-mm. Kosnya mahal, tapi bila kita masuk, dia tak boleh pakai lagi dah. Kenapa kos dia mahal aja? Saya tak pastilah ini Oh, Arab tapi Saudi yang memang tentukan. Jadi kalau katalah kita masuk visa umrah, kita masuk sehari je, lepas tu kita keluar. Mm-mm. Dah masuk lagi dah tak boleh dah. Mm-mm. Dia kita boleh stay sampai 90 hari, tapi jaranglah package umrah sampai 90 hari Mm-mm. kan. Biasa package umrah 2 minggu, Mm-mm. 3 minggu, Mm-mm. paling ni pun sebulan kan. Mm-mm. Jadi kalau kita dah masuk je package umrah kita keluar dah tak boleh pakai. Mm-mm. Tapi berbeza dan ada kelebihan visa turis ni, visa pelancong ni. Kita masuk, pergi package 2 minggu, kita balik, bulan depan kita nak pergi umrah lagi. Mm-mm. Visa tu tadi kan setahun, masih Mm-mm. ada lagi tempoh. Kita masuk lagi, boleh guna visa yang sama. Mm-mm. Kita boleh ulang-alik. Total kita berada dekat Tanah Suci tu campur-campurkan tak boleh lebih 90 hari. Oh. Kalau lebih 90 hari, nanti kita kena denda kalau kita tak keluar. Jadi kita kena balik sebelum 90 hari lah. Mm-mm. Jadi ada kelebihan tu dekat visa turis, Turis, banyak tu. Boleh mohon awal. Mm-mm. Lepas tu boleh setahun valid Mm-mm. kan. Boleh ulang-ulang alik. Dan biasanya lah kalau saya tengok travel ni, kalau kita guna visa kita yang sah lagi, dia ada penolakan harga package tu. Jadi dapat diskaun sikit untuk tolak visa kan. Jadi kat situ ada kelebihan. Cuma ada kekurangan sikit. Visa umrah ni dia bila kita masuk hospital kerajaan, kita sakit, rawatannya percuma. Oh, Sebab dia umrah diuruskan untuk oleh visa umrah. Visa umrah ni. Tapi kalau visa turis, visa pelancongan ni, kita masuk hospital kerajaan, kita tetap kena bayar. Pendaftarannya biasanya RM100. Lepas tu rawatan, ubat apa semua kita bayar lah. Baru-baru ni kita ada kes yang sampai kena RM4,600. Jadi kekurangan tu dekat situ lah. Kekurangan kat situ. Biasanya kita galakkan pemegang visa turis ni ambil lah insurans tambahan supaya dengan insurans tambahan tu kita bayar kat Malaysia baru RM100 gitu lebih kurang. Kita pergi sana, kita pergi klinik swasta, panel, rawatan, charge doktor, ubat semua free. Walau kalau kadang-kadang kos rawatan dengan ubat semua kadang-kadang cecah RM400, RM500, RM600. Jadi sangat berbaloi. Kita nasihatkan yang ambil macam tu. Tapi jemaah ni boleh pilih tak visa? Saya nak pergi umrah ni tapi saya nak visa umrah. Biasanya syarikat yang tentukan. Tapi kenapa daripada visa umrah ni iklan tiba-tiba bila nak pergi pakai visa turis? Benda ni saya beritahulah, kalau biasanya lepas musim haji, Arab Saudi ni dia sentiasa berubah-ubah peraturannya. Okey. Jadi yang terkini nak mohon visa umrah ni dia perlu masukkan dalam sistem. Masuk dalam nusuk. Dia kena dapat confirmation daripada hotel, tarikh tiket balik, tarikh tiket pergi apa semua. Bagus benda tu. Tapi
dengan syarat hotel-hotel yang di sana telah mendaftar dengan Kementerian Umrah dan Haji. Arab Saudi ni kadang-kadang bila dia buat satu-satu yang dia nak buat satu pembaharuan lah kan. Selalu banyak benda tak ready. Macam dulu saya ingat satu masa tu dia kata dulu perempuan bawah 45 tahun kena ada mahram nak pergi. Dia pun buat kenyataan masa tu saya ingat lagi Perdana Menteri kita dah pergi sana, dah salam-salam dengan menteri kat sana. Dia kata umur 25 tahun dah tak perlu mahram. Jadi jemaah yang muda-muda ni datang nak daftar. Kita kata tak boleh sebab apa? Bila kita submit dia masih lagi minta mahram untuk 45 ke bawah. Tapi kat TV dah keluar. Jadi benda tu bila nak implement tu dia ambil masa. Jadi sama jugalah bila kita tengok nak keluarkan visa umrah melalui kemasukan data-data dalam sistem ni, dia banyak lagi tak ready. Jadi bila tak ready, jemaah nak terbang besok, hari ni kadang-kadang visa baru keluar. Kadang-kadang tak keluar-keluar ni. Jadi bukan jemaah je takut, dengan kita syarikat pun takut. Biasa kalau jemaah dah nak terbang kan, tapi visa dia tak keluar, biasa apa Arab Saudi punya alasan tu? Dia ada kita dah semak macam kita buat submission, kita semak dengan embassy apa semua, dia kata sistem down. Kita tak tahu apa. Kita takkan nak bergaduh. Jemaah dah marah kita dah. Jemaah dah push kita, syarikat pun dah push pihak yang tertentu kan, tak boleh. Jadi biasanya untuk tak menyebabkan masalah yang lebih besar, tak terbang, hotel burn, flight burn apa semua, kita tukarkan jemaah kepada visa turis. Sebab itulah kenapa kadang-kadang kita tengok iklan visa umrah tiba-tiba jadi visa turis. Ini salah satunya lah saya tengok. Sebab ada syarikat kalau dia mungkin jemaahnya tak ramai, dia masih boleh lagi handle, boleh follow up, boleh apa. Tapi kalau kita jemaah berpuluh ribu, dia akan jadi masalah nanti. Sebab tu benda tu ada sebab kenapa satu-satu syarikat tu dia tukarkan kadang-kadang visa umrah kepada visa pelancong. Tapi jemaah, kalau ada jemaah yang nak kata nak pilih sendiri buat, kena bincang dengan syarikat lah. Tapi kalau macam visa umrah ni kalau nak buat dia mesti melalui travel. Dia tak boleh mohon secara online sendiri. Dia kena melalui travel. Kalau visa turis ni tak apa. Boleh mohon sendiri ataupun boleh minta travel yang uruskan. Maksudnya kalau untuk visa turis ni kebanyakan syarikat pakai apa? Pakai visa apa? Kalau tak ada masalah sistem visa ni, kebanyakan syarikat pakai visa umrah. Tapi kalau ada masalah macam ni, bila ada masalah macam ni, tak ada pilihan, ada syarikat yang terus tukar visa turis. Jadi jemaah kata, saya nak hotel dekat, saya nak flight ni, saya nak visa umrah. Kadang-kadang tak boleh tengok apa yang syarikat tu offer lah. Jadi kalau syarikat tu dah offer macam tu, tapi tak salah kalau kita tak dapat visa umrah pun, visa turis tadi kita kata kita beli insurans tambahan. Macam tu. Maksudnya setiap visa tu ada kelebihan dan kekurangan dia kan? Ada. Dua-dua boleh umrah, dua-dua boleh dapat air zam-zam, tak ada masalah. Sebab biasanya kalau jemaah takut ni bila kalau kebanyakannya ada bunyi-bunyi visa turis dapat, visa umrah tak dapat. Cuma saya tengok lah kalau orang yang nak buat DIY, kena hati-hati. Sebab bila menggunakan orang DIY ni, biasa dia akan menggunakan visa turis kan. Bila dia sakit atau meninggal, dia akan ada masalah lah sebab dia tak ada muasasah yang menguruskan. Kalau visa umrah ni, kita ada muasasah menguruskan. Jadi kalau ada apa-apa berlaku pada jemaah, ada pihak muasasah uruskan. Cuma kalau kita pakai visa turis tapi kita ikut travel, travel tu bertanggungjawab untuk menguruskan. Dia tak ada masalah untuk menggunakan visa turis tapi ikut travel. Kalau menggunakan visa turis pergi DIY, kena hati-hati. Tajuk DIY nanti kita kena bincang. Episode lain special. Okay. Selesai dah lah visa kan. Maksudnya jemaah pun memang penting lah dia kena tahu kenapa dia pilih package tu dan dia kena visa apa yang di offer oleh syarikat tu. Okay. Next makan Haja. Jemaah ni bab makan dia suka sikit lah kan. Cuma kalau
makan ni bagi saya lah, kalau dekat sana makan sekali makan je dah RM30, RM40 untuk seorang. Walaupun portion dia mungkin kita boleh kongsi lah sebab portion orang Arab kan besar. Tapi dekat sana kita banyak bergerak, banyak cepat penat dan cepat lapar. Jadi dari segi kita sebagai jemaah ni nak terbang, kita pilih package yang ada makan ataupun tak, itu penting ke tak sebenarnya? Okey, baik. Balkis pun dah sentuh tadi kan yang kata makan ni mahal kan. Betul. Jadi jemaah kena dengar lah. Makan memang mahal. Sekali makan RM30, RM40 kan. Kita takkanlah kita beli satu nasi, pagi kita nak makan tu, malam kita nak makan jemu kan. Kalau 10 hari 10 menu dia bukannya macam kita kan. Betul. Tawar-tawar, tak ada pedas-pedas dan mahal. Jadi satu, kalau saya tengok lah, seorang lebih kurang RM800 kalau untuk package 10 hari 12 hari tu, untuk kita kos makan tambahan kalau kita ambil package yang tak ada makan. Lepas tu nak makan balik masjid, orang pun ramai kan. Jadi bila kita pergi kat tempat makan food court apa, nak cari meja tu susah. Betul. Jadi kalau kita ambilkan mak ayah kita yang dah berumur, package tak ada makan, kesian. Kesian kan. Kadang-kadang terpaksa berkongsi-kongsi meja dengan orang tak kenal, nak makan tak selesa, nak beratur, nak berebut-rebut tak reti. Jadi pada saya, apa tujuan kita nak pergi umrah? Mesti nak ibadah. Betul. Bila kita nak ibadah, kita dah tak nak mengurus. Betul. Kita nak bawa diri kita pergi ibadah je. Mengurus tu kita kasih orang lain urus. Jadi bila kita ikut travel, kalau saya nasihatkan ambil package yang ada makan. Walaupun kita rasa hari ni kita tak nak makan, kita nak stay lama dekat masjid, kita nak iktikaf lama. Bila balik makanan dah tak ada. Sekali-sekala kita cari makan tak apa. Tapi bila hari-hari nak kena cari makan, nak kena fikir makan, dia jadi beban. Dia jadi tak seronok. Kadang dengan lapar, dengan nak duitnya lagi, dengan masanya lagi. Sebab bila tunggu orang ramai, kat sana kan sekejap-sekejap je dah masuk waktu. Zuhur sekejap je dah masuk asar. Asar sekejap dah masuk maghrib kan. Jadi pada saya berbaloi kita ambil package yang ada makan. Tapi terpulanglah pada jemaah. Cuma jemaah kena fikir, kalau tak ada makan, anggaran tambahan harga makan tu, kos dia lebih kurang dalam RM800. Saya dah kira-kira lah. Kat RM1,000 juga Kat RM1,000. Jadi kalau ada package syarikat tu dah siap makan, ambil sahaja. Ada orang kata, best, saya tak payah ambil package makan. Saya balik hotel, saya masak. Belilah pot kecil-kecil tu kan, masak. Sampai bila? Sampai bila nak pergi sana nak ibadah. Kalau dah sibuk masak lepas je. Lepas tu nak masak pun ambil masa lagi. Nak beli cari barang pun mahal. Betul. Lepas tu peti ais dia kecil, bukan boleh ni kan. Okay, masak simple-simple. Dia tetap ambil masa kita. Silap-silap pergi Zohor, asar tak pergi. Kan? Betul. Pergi maghrib, isyak, balik malam baru nak masak. Pada saya tak berapa worth lah untuk ambil package yang tak ada makan. Tapi boleh je nak ambil, cuma kita kena atur betul-betul masa. Betul lah, sebab macam nanti kita share lah untuk episod yang seterusnya untuk umrah DIY. Macam saya pernah pergi umrah DIY. Saya rasa bila kita DIY, dah tentulah kita makan pun kita urus kan. Dekat situ dah ambil masa yang lama. Dan kita mungkin iktikaf kat masjid, tapi otak kita fikir lepas ni nak kena macam mana, apa plan kita, macam tu. Benda tu terganggu lah. Okay, maksudnya kalau package tu sebaiknya ambil yang ada makan lah Ajar. Dia macam saya pun kan, package ambil ada makan. Makan ke tidak tu makan ke tidak tu belakang cerita. Betul. Kadang-kadang kita tengok alamak jemu lauk ni 2-3 hari kan, tapi tak boleh cakap kan. Jadi kita tengok tak nak makan lah, kita pun pergi food court, kita cari makan yang lain. Itu tak apa. Benda dah ada. Tapi kalau benda tak ada, kita kena fikir nak makan apa lepas ni kat mana ni, nak beratur lagi. Nak cari meja, kena sorang-sorang lah, mak mati kutu lah apa. Macam-macam fikir. Tapi tak boleh tak makan. Lapar kan, kita banyak bergerak. Betul. Sana banyak bergerak dan cepat je lapar. Ya, betul. Okay. Dari segi makan, dari segi pemilihan visa semua dah. Kan kalau kita pilih dalam package ni, biasa saya tengok ada package yang ada mutawif. Ada package yang tak ada mutawif. Kalau dari segi tu, penting ke kalau kita nak pilih package tu mesti ada mutawif yang memang ikut kita dari Malaysia?
Pada saya memang kalau dapat cari yang macam tu lah. Sebab terutama untuk orang kali pertama kan. Sebab satu, kita ni nak melakukan ibadah. Mutawif adalah orang yang bertanggungjawab membantu kita fahamkan tentang ibadah tu. Kat mana nak buat, kat mana nak tawaf, kat mana nak sa'i, umrah tu macam mana, apa semua kan. Walaupun tak ada mutawif pun kita boleh buat. Tapi sekurang-kurangnya bila ada, kita tak bimbang yang kita tersilap kan. Kemudian mutawif ni penting sebab ada package yang bila beli tiba sana tak ada mutawif, pandai-pandai kita lah. Masuk hotel kita berurusan dengan hotel, pergi masjid kita pergi sendiri. Tapi bila ada apa-apa berlaku emergency, kita tak tahu kita nak rujuk kat siapa. Jadi kalau mutawif tu daripada awal dia adalah pemudah cara, penunjuk cara. Memanglah dia takkan teman kita sepanjang masa berkepit dengan kita kan. Tapi kita tahu kita ada mutawif, kita boleh rujuk dia. Kalau ada apa-apa berlaku pun kita ada tempat lah kita nak refer ni, nak apa semua. Sebab dekat sana dengan orang ramai, kita tak tahu keadaan, mungkin kita terpengsan ke, kita sakit ke apa ke. Kalau kita tak ada mutawif pun dia jadi susah juga. Cuma pemilihan mutawif ni kena pastikan mutawif tu pun bertanggungjawab lah. Kena tengok kadang-kadang kita boleh pilih package ni, ada tak mutawif-mutawif yang tertentu. Kena cari mutawif yang ada kualiti dan bertanggungjawab berbanding dengan populariti. Macam mana kalau sebagai jemaah influencer kan. Tapi dia mungkin bila popular influencer, dia mungkin dia popular je tapi dia sendiri tak ada kualiti sebagai pembimbing tu. Ataupun bab mengurus tu dia tak reti ke atau macam mana kan. Pandai cakap je lah. Bila dah popular dia dah influencer ni, dia pandai cakap. Tapi mungkin tiba sana bila orang dah pergi, tak best lah pergi dengan dia ni. Banyak benda dia tak bimbing kita sebab tak ada kualiti tugas sebagai mutawif tu. Itu pun kena tengok jugalah. Salah satu kriteria yang kita kena tengok. Maksudnya kalau kena survey juga kan. Macam kita dah pilih package, kita boleh ke tanya syarikat, boleh ke saya tahu siapa bawa apa, boleh ada kan? Ada syarikat yang dia dah tentukan terus package ni ada siapa yang bawa kan. Kita boleh tengok lah apa mutawif ni dia punya record macam mana. Bagus ke tak bagus ke kan. Dari segi feedback jemaah pun dia juga kan. Kita bukanlah nak kata dia bagus tak bagus, tapi kita nak yang bertanggungjawab lah, yang tahu apa tugas dia kepada jemaah tu. Bukannya macam kalau tu dia tak tahu nak jawab apa kita. Bab hukum makam kena tahu, bab pengurusan kena faham, bab ibadah memang kena faham, kena tahu. Semualah. Banyak benda bila kita jadi mutawif ni, banyak benda yang kita kena tahu. Kita tak boleh cakap saya tak tahu, saya bawa je, syarikat suruh, tak boleh macam tu. Dan dia adalah orang yang paling hadapan dengan jemaah apabila berlaku sesuatu. Dekat Mekah, dekat Madinah, sebab syarikat dekat Malaysia. Jadi dia adalah wakil syarikat yang bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab. Ke atas segala perubahan ni, kena tanya syarikat kenapa ada perubahan ni, apa isu semasa. Dah dapat info ni, dia kena terangkan pada jemaah. Jadi barulah jemaah pun rasa selesa dan faham. Tak adalah jadi viral-viral ni. Bila viral ni biasanya jemaah tak dapat info yang tepat. Maksudnya mungkin mutawif pun tak dapat tenangkan keadaan semasa dekat situ kan. Mutawif memang kena tenang dan kena menenangkan. Kalau mutawif pun tak tenang, masalah. Okay. Maksudnya pemilihan mutawif tu memang sangat penting lah. Penting juga. Okay, kalau dari segi transport tu macam mana Ajam? Kan kita dekat sana banyak pergerakan kan. Kita dari segi nak pergi Madinah, dari dekat airport nak ke Mekah ke Madinah. Dari segi transport tu biasa syarikat akan sediakan naik apa? Okay, dulu-dulu pun sampai sekarang pun standardnya akan naik bas lah. Pergerakan akan naik bas. Cuma sekarang kan dah ada kereta api laju tu, speed train tu. Ada package-package yang mungkin termasuk dengan package speed train ataupun mungkin boleh buat tambahan package kan. Pada saya apa-apa pun okey. Kalau bagi orang kali pertama mungkin nak naik bas tak ada masalah. Kali pertama nak naik train pun tak ada masalah. Sebab mungkin dia ada faktor kesihatan kan. Tapi kena bincanglah dengan syarikat. Kalau kita beli tiket train dengan syarikat, boleh ke atau kena beli sendiri ke? Ada yang orang uruskan ke? Nanti kalau sampai hotel ni macam mana? Kena bincang lah supaya kita tak rasa macam
kita biasa naik train ni tak ramai kan, mungkin 2 orang 3 orang, mungkin saja kalau package yang dah termasuk tu semua okey lah. Jadi bila kita sampai hotel dulu, macam mana pergerakan semua kena tanya. Jangan kita rasa nanti kita dah beli, kita tunggu-tunggu kat sana, bas tak sampai, mutawir tak sampai, pihak hotel tak bagi bilik, kita rasa macam kita teraniaya kan. Jadi kena bincang betul-betul benda tu. Cuma naik bas standard 5 jam 6 jam kalau Mekah Madinah atau Madinah Mekah. Kalau kita naik train 2 jam suku dah sampai. Memang cepat. Sesuai lah untuk kalau orang yang tak boleh bergerak banyak, tak boleh duduk lama kan, dia boleh naik speed train. Okey, kalau jemaah, saya tahu mungkin ada persoalan jemaah yang nak naik train kan Haja kan. Beg tu macam mana? Mungkin dari segi syarikat akan uruskan beg ataupun macam mana? Kena check dengan syarikat masing-masing lah. Tapi biasanya ada syarikat yang dia buat macam ni. Semua jemaah naik train ataupun siapa jemaah naik train, dia punya beg tetap diuruskan oleh bas. Oh, maksudnya bas akan bawa. beg naik bas. Beg akan tetap naik bas. Dan bila kita naik train, tak perlu pun kita bawa beg besar-besar. Hand luggage tu pun kalau tak ada keperluan, tak perlu bawa pun. Bawa beg sling saja. Sebab ruang untuk letak beg dalam train tu tak besar mana. Sebab tak silap saya, memang kalau naik train, dia punya peraturan dalam train, satu beg besar, satu beg kecil je. Jadi dengan kita nak bawa diri, kita nak bergerak ke tempat train tu pun boleh tahan jauh. Nak bawa beg lagi macam tak berapa sesuai, terutama kalau yang berumur. Jadi kita nasihatkan biarlah beg-beg ni naik je beg naik bas. Kalau nak bawa sangat pun satu hand luggage saja. Tapi ada jugalah kan jemaah dia rasa macam dia tak nak naik train walaupun lagi pendek perjalanan tu apa semua, sebab tak ada mutawif dengan dia. Jadi sebabkan mutawif berada di dalam bas juga kan. Mutawif akan ikut jemaah yang tak naik train lah biasanya. Jadi kalau pendapat Haja peribadi sendiri kan, macam kalau jemaah datang jumpa apa, minta pendapat Haja apa, macam Haja rasa better naik bas ke ataupun naik train? Saya tengok keperluan dia. Dia perlu tak nak naik train tu. Tapi kalau dia kali pertama lah, dia macam teringin nak naik macam tu. Kali pertama dia nak naik, tak kisah pun. Pada saya tak kisah je. Tak ada masalah apalah. Okey je. Kadang-kadang ada yang pernah kes dah beli suami isteri. Dia tengok dia berdua je naik. Kalau tak nak lah, semua nak naik bas, semua nak ikut. Jadi burn tiket, sanggup. Ada yang macam tu. Tapi pada saya nak naik pun okey, tak naik pun okey, tak ada masalah. So dari segi transport, kebanyakan syarikat memang naik bas lah kan kalau nak bergerak ke mana-mana. Ziarah pun naik bas Okey. Ini dari segi bilik lah, kita masuk bilik kan. Bilik ni isu besar juga ni kadang-kadang aja kan. Jemaah ni kadang-kadang dia nak bilik sebilik dengan keluarga. Kan kalau macam bilik berlima, saya nak mak, ayah, adik-beradik saya semua satu bilik macam tu. Kan kalau syarikat mestilah dah tentukan. Dan kebanyakan syarikat list bilik tu pun siapa sebilik dengan kita pun dia dah tetapkan. Jadi dari segi pemilihan bilik tu macam mana je? Okey, baik. Bila kita datang kan, kita pilih package tadi, kita dah pilih kita nak hotel dekat, saya nak naik flight ni, tadi saya nak package yang ada mutawif, package saya ni ada makan semua. Lepas tu kita pun kata kita nak bilik, tengoklah syarikat tu dia jual package tu bilik berapa. Ada package yang mungkin semua bilik berdua dia jual. Okey je, boleh je. Ada yang package bilik berempat, standard bilik berlima atau mungkin bilik berenam kan. Jadi bila syarikat tu dah jual macam tu, dia mesti ada sebab kenapa dia jual macam tu. Lepas tu katalah syarikat jual satu bilik 5 orang. Kita pula datang 5 keluarga. Best lah kan. Kita kata ni package 5 orang, saya nak duduk lah dengan keluarga saya 5 orang cukup. Tapi kita pun kena tanya juga dengan syarikat tu macam mana cara pembahagian bilik. Sebab kalau semua biasanya satu grup lebih kurang 40 orang. 40 orang. Kalau semua orang datang 5 maknanya 8 kali 5, 8 bilik. Semua family datang 5. Seronok, senang kita kan. Okey, family A masuk bilik 1, family B masuk bilik 2. Cukup 8. Senang kerja syarikat. Betul. Tapi kita kena faham yang datang kadang-kadang seorang, kadang-kadang suami isteri.
Kadang-kadang datang bertiga, kadang-kadang datang berempat, kadang-kadang datang dengan kawan-kawan, semua perempuan, kadang-kadang datang semua lelaki kan yang tak ada hubungan mahram. Mungkin ada yang datang berdua, dia bawa dia mak dengan anak lelaki ke macam Mak tu dengan kan? anak lelaki kan. Jadi yang datang tu sentiasa tak sama. Jadi bila tak sama, macam mana kita nak susun bilik ni kan? Paling mudah sekali kita susun yang tak bersalahan mahram lah. Kan? Betul. Maknanya lelaki, perempuan. Jadi bila lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, kalau ngam katanya 8 bilik tu semua boleh masuk lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, alhamdulillah senang. Kan, selesai. Tapi ada masa yang bila dah susun lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, tiba-tiba bilangan lelaki ni terlebih 2, perempuannya terlebih 3. Biasanya syarikat akan tengok siapa yang boleh masuk keluarga. Keluarga boleh masuk, kita tengok ada keluarga Cik Ahmad ni boleh masuk. Jadi kelebihan lah dapat kat situ, keluarga Cik Ahmad masuk. Tapi nanti keluarga Cik Ali pula bising. Saya pun nak satu bilik juga. Kata dia kan, kenapa Cik Ahmad je dapat? Kita pun tengok, kalau kita masukkan Cik Ali ni kat sini, nanti ada Cik Ali tadi 3 lelaki, 2 perempuan. Jadi nanti ada bilangan lelaki dengan perempuan yang terlebih, tak ada siapa keluarga yang boleh masuk. Jadi kita tak selesai masalah. Jadi kalau kita tak boleh letak jemaah bukan mahram dalam satu bilik. Betul. Jadi kita kena betul ansur kat situ. Kita tak boleh kata saya mesti nak keluarga saya masuk satu bilik sebab kita dah datang 5 ni. Kalau awak boleh tolong saya carikan 8 keluarga lagi boleh lah kan. Semua 5. Jadi kat situ tak boleh pentingkan diri. Dan saya nak beritahu, bagusnya kita bercampur dengan orang luar. Sebab ada jemaah tu, saya ingat lagi dia datang masa tu dia first time. Dia kata, Jah, saya suami isteri ni tak biasa pergi umrah ni gini. Saya nak berdua lah, suami isteri berdua. Saya kata daripada bilik duduk berdua, lebih baik ambil bilik berlima ataupun bilik package bilik 4 ni, duduk campur. Dia kata, ya ke? Kenapa macam tu? Saya bukan kenal. Sebab tak kenal lah saya suruh duduk campur. Nanti masa tu kita akan kenal orang baru. Kita bersilaturahim dengan orang baru. Betul. Lepas tu mungkin orang tu dah pernah pergi. Nanti sila Haji kali pertama dia bawa Haji pergi kat sini. Best tempat doa, tempat solat, apa semua. Dia pula bagi banyak ilmu kat situ, dia tolong. Oh betul juga. Tahun depan dia datang lagi, dia kata, Jah, saya nak pergi lagi. Saya seronok pergi, dia kata. Tapi memang betul lah Jah cakap, saya nak campur lagi bilik saya. Dia pun dah boleh terima apa yang saya cakap. Biasanya kita tengok silaturahim jemaah umrah, jemaah haji ni dia panjang dia. Bagus lah saya tengok. Jadi kat situ kena banyak tolak ansur lah, tak boleh pentingkan diri. Lagi satu, kita kat Malaysia pun kadang-kadang kita tak duduk pun serumah pun, kadang-kadang suami duduk luar, isteri dia duduk dalam bilik. Tiba sana sibuk nak satu bilik kan. Jadi pada saya yang penting yang lain-lain lah. Yang kita bukan tak boleh jumpa keluarga, masa makan boleh jumpa, nak pergi masjid sama-sama pun boleh. Kadang-kadang bila kita selalu dalam bilik dengan keluarga, nak kejut anak pergi sembahyang pun susah. Tapi kalau anak kita duduk dengan pakcik-pakcik yang lain atau makcik-makcik yang lain, dia malu. Jadi bila orang pergi masjid, dia pergi masjid. Lebih baik kadang-kadang kita bercampur. Maksudnya dari segi pemilihan pemilihan bilik ni dan juga ahli bilik ni memang kebanyakannya syarikat memang dahulukan mahram dengan tak mahram tu lah. Ya, kita asing kan laki-laki perempuan, tapi kalau katalah Balkis datang dengan adik-beradik perempuan 3 orang. Lepas tu nak campur dengan orang. Kita tak adalah pisahkan Balkis 3 orang ni, satu bilik A, satu bilik B, satu bilik C. 3. 2 lagi siapa yang family yang boleh masuk 2. Kita masukkan join 2. Kita cuba tak pisahkan lah. Marah orang kalau kita pisahkan. Tapi kalau lelaki perempuan memang kita kena pisahkan. Kalau macam satu keadaan macam mak yang saya cakap tadi, dia mak dengan anak lelaki. Kalau keadaan macam tu, apa pendapat Hajar macam dari segi mungkin anak lelaki ni nak uruskan mak dia tu macam mana? Kalau yang macam tu lebih baik upgrade bilik. Upgrade bilik, sebab upgrade bilik ni biasanya syarikat akan charge lebih mahal lah. Bila upgrade bilik dia boleh bercampur lelaki perempuan. Sebab ada urusan. Tapi kalau kita datang, kita berlima, ada mak, ada abang kita yang kita kata saya perlu ni, kita kena tengok lah kesesuaian keseluruhan. Kalau boleh kita bagi, kalau tak boleh kita tak boleh nak tegak sebab nanti ada orang yang tak ada bilik, tak dapat katil. Jadi kita pergi umrah ni bukan pasal kita, tapi pasal semua orang. Jadi kita kena betul ansur. Jadi kalau macam tu, better upgrade bilik supaya dia boleh uruskan mak dia. Mungkin mak dia berkursi roda ke apa kan. Ataupun biasanya kalau
dah tak boleh sangat pun kita upgrade bilik, kita akan minta beritahu dengan mutawif. Mutawif biasa akan susunkan bilik mungkin sebelah-sebelah, mungkin satu level yang dekat-dekat. Yang itu semua boleh diuruskan. Okey, baik. Dari segi masuk Mekah ke Madinah dulu je. Itu kan biasa kadang-kadang jemaah kali pertama ni dia pilih package, dia pun tak tahu dia masuk Mekah dulu ke masuk Madinah dulu kan. Jadi bila sampai sana dia kata, barulah dia terfikir patutnya masuk Mekah dulu ni apa, dia nampaklah kebaikannya dekat situ ke atau macam mana. Pendapat Hajar, better masuk Mekah dulu ke ataupun Madinah? Okey. Masuk Mekah ke masuk Madinah ke, pada saya dua-dua pun okey. Dua-dua pun okey. Yang penting Allah jemput kita lah. Kadang-kadang kita keras sangat. Saya nak masuk Mekah, saya nak masuk Mekah, saya tak masuk Madinah. Kok nanti lepas tu tetap kena masuk Madinah juga. Betul lah. Sebab kita kena masuk dua-dua. Masuk Mekah dan masuk Madinah. Cuma masing-masing ada kelebihan lah. Kalau saya tengok masuk Madinah dulu ni, jemaah daripada Malaysia tak perlu lagi nak pakai kain ihram. Sebab kita nak buat umrah nanti di Mekah. Jadi masuk Madinah ni jemaah daripada Malaysia tak perlu pakai kain ihram, boleh pakai baju biasa. Lepas tu bila sampai Madinah, kita akan ada solat macam biasa dekat masjid, kita ada ziarah-ziarah dekat Madinah kan. Dan biasanya ada hari yang mutawif akan buat ulang kaji umrah. Sebab kita nak pergi umrah lama lagi kan. Jadi dia akan ambil satu masa untuk ulang kaji. Jemaah yang tak faham ni boleh ulang-ulang. Tapi kalau kita pilih Mekah, kita dah kena pakai kain ihram daripada Malaysia. Daripada Malaysia dah kena pakai kain ihram. Tapi kalau kita transit, kita pakai kain ihram mungkin dekat tempat negara yang kita transit. Maksudnya kita tukar tu dekat ihram. tempat. Tengok apa mutawif nasihatkan lah. Jadi bila kita dah pakai kain ihram dan nak masuk Mekah, kena pastikan dah tak ada masa nak ulang kaji dah. Pastikan orang yang nak pergi ni, mungkin kalau bukan orang kali pertama, dia dah faham pasal umrah. Betul. Cuba nak ulang kaji sikit-sikit. Tapi bagi orang kali pertama, dah tak ada masa dah. Daripada Malaysia, masa dah kena pergi kursus. Masa sebelum pergi kursus tu dah kena fahamkan. Mungkin boleh bertanya dengan kawan-kawan yang pernah pergi, ahli keluarga pernah pergi, dah kena fahamkan. Sebab bila bergerak sahaja ke Mekah, dah tak ada masa. Naik sahaja kat hotel, masuk bilik, bersihkan diri, ambil wuduk, siap-siap tukar kain ihram yang bersih apa semua, dah terus nak buat umrah. Jadi dekat situ dah tak ada nak cerita, dah turun aja nak buat umrah, saya ni tak tahu apa. Dah tak boleh dah macam tu. Itu bagi orang yang nak masuk Mekah. Cuma bila saya tengok lah daripada pengalaman saya bawa jemaah, bila grup saya bawa masuk Mekah, umrah pertama dia dah buat, nanti ada hari bebas, kemudian buat umrah kedua. Umrah kedua, ada package yang panjang, dia sampai 3 kali umrah. Saya tengok jemaah punya tahap kesihatan masih baik lagi. Sebab dia macam belum penat, dia baru berapa hari je kan, baru sampai kan. Berbanding dengan jemaah yang masuk Madinah dulu. Bila masuk Madinah ni, dia dah kata 4 malam, 5 malam kat Madinah. Bila masuk Mekah, saya nampak jemaah dah mulai penat. Biasa lepas umrah pertama, kebanyakan jemaah yang badan tak kuat, dia dah mulai demam. Jadi biasa umrah kedua, umrah ketiga ada yang tak boleh buat. Ada yang buat tapi dalam keadaan kurang semangat lah. Jadi kat situ tengok kita ni jenis yang macam mana. Kalau kita badan kita insyaAllah pergerak fizikal kita baik, apa tak ada masalah kesihatan apa semua, masuklah Madinah pun tak ada masalah. Masuk Mekah pun tak ada masalah. Jadi kita boleh tengok kat situ. Cuma kat Madinah tadi ada masa untuk ulang kaji. Dekat Mekah tak ada masa untuk ulang kaji, tapi kita boleh ada kesihatan kita masih tahap yang baik. Ada kelebihan kat situ, ada kekurangan kat situ. Dari segi semangat lagi kan, kalau semangat dekat Mekah lagi masuk Mekah tu. Okay, kalau dari segi ni pula aja, tarikh. Kalau dari segi tarikh kan, musim kan, kita sekarang kalau macam sekarang bulan 12 musim sejuk kan. Dari segi tarikh tu macam mana kalau jemaah mungkin dia kali pertama tapi dia dah ada tarikh yang dia nak tetapkan, dia nak pergi tu, ataupun dari segi musim tu mana yang terbaik kalau nak pergi umrah ni? Baik, tadi kan dia nak pilih package kan. Ada orang dia tak boleh nak pilih apa-apa. Tak boleh pilih hotel, tak boleh pilih flight, apa sebab apa. Dia boleh tarikh tu je. Betul. Ada macam cikgu, dia cuti sekolah kan, dia boleh pilih tarikh cuti sekolah je kan.
Dia tak ada pilihan. Dia terhad lah kat Dia situ. terhad. Jadi bila saya boleh tarikh ni je 1 hari bulan sampai 7 hari 15 hari bulan. Jadi apa package yang ada je lah dia kena ambil. Dia tak adalah pilihan boleh pilih banyak-banyak. Ada orang dia tak kisah tarikh. Tapi saya nak hotel dekat, saya nak flight macam ni, saya nak package yang panjang, pendek macam ni. Tarikh tak kisah. Terpulang lah. Sebab dia masing-masing punya apa yang dia tahu kan. Ada orang dia nak pergi orang musim tak ramai. Kalau musim tak ramai ni pergi lepas musim haji, musim panas yang orang tak ramai. Tapi kalau kita terhad sebab kita cuti sekolah, memang tak ada pilihan. Biasa cuti sekolah tu akan bermula musim sejuk. Ada orang saya tak nak lah pergi musim panas, saya nak pergi musim sejuk. Dia nak pergi musim sejuk. Ada orang mungkin nak pergi Ramadan kan. Jadi masing-masing dah tahu apa yang dia nak. Cuma package musim panas selepas musim haji biasa orang tak ramai. Panas tapi jemaah lebih banyak sihat berbanding dengan musim sejuk yang jemaah lebih banyak sakit. Sebab dah biasa faktor cuaca tu jemaah kita kalah dengan cuaca sejuk. Sekarang ni Madinah dah cecah 5 degree kan, 5 degree Celsius. Kita dengar pun dah ramai jemaah yang tak apa sihat. Jadi lain tarikh, lain musim, lain dia punya ni, harga package pun berbeza. Dekat situ harga package berbeza ikut musim juga. Okey, kalau orang yang kali pertama tapi dia teringin nak pergi waktu bulan Ramadan, Haja galakkan ke tak sebenarnya? Pada saya tak berapa best. Tak berapa best lah sebab biasanya kalau saya tengok orang pergi bulan Ramadan ni orang yang hardcore, yang memang dah pergi umrah tiap-tiap tahun, lepas tu dia pergi Ramadan pun tiap-tiap tahun. Sebab bulan Ramadan ni memerlukan ketahanan fizikal yang lebih. Sembayangnya surahnya panjang. Kalau kita sembayang biasa pergi umrah pun tak pernah, tak dapat bayangkan situasi dia macam mana. Lepas tu masuk dengan orang yang padat, dengan bulan puasanya yang tak makan tak minumnya kan. Orang lebih banyak duduk masjid iktikaf, dia punya pergerakan memang banyak mencabar lah, mencabar. Surah panjang, berdiri tarawih panjang-panjang berapa jam. Kalau orang tak biasa dia jadi tak best lah. Lepas tu Ramadan biasa tak ada ziarah-ziarah. Ujung-ujung Syakban tu dah tak ada ziarah dah. Syarikat-syarikat transport ni banyak dah tak jalan. Lepas tu Ramadan orang biasa siang tidur, malam dia berjaga. Jadi tak ada. Jadi orang kali pertama ni pada saya pergilah musim-musim biasa dulu. Kalau nak cuba Ramadan pun mungkin dapat sentuh 1 Ramadan, 2 Ramadan sikit je. Dia kena slow-slow. Dia mula-mula ambil awal, lepas tu ambil tengah, lepas tu ambil akhir. Dia tak boleh terus akhir. Nanti dia terkejut. Suasana tu berbeza. Berbeza. Sebab orang pergi Ramadan ni orang nak duduk masjid je. Nanti macam mati kutu nanti. Maksudnya macam tadilah kalau kita terikat dengan tarikh tu kita dah tak banyak pilihan lah kan. Kita terpaksa lah ikut apa yang di syarikat sediakan, package yang dia ada lah. Tapi kalau dari segi kalau kita tak terikat mana-mana mungkin kita boleh tengok lah mana yang sesuai apa semua. Orang pencen dia boleh je pilih package panjang. Orang bekerja dia tak ada pilihan, dia kena ambil package pendek. Package mungkin ada 9 hari, package ada 10 hari, 11 hari kan. Ada 23 hari, ada 30 hari. Ikutlah kita orang pencen dah tak ada apa-apa, nak ambil sebulan lah duduk. Tapi bagi orang kerja mana boleh. Dia mungkin orang belajar, dia pendek je nak 9 hari. Orang standard ambil package 11 hari, 12 hari. Dekat situ kita dah tahu, oh saya ni bekerja tak boleh lama-lama. Jadi saya kena ambil package yang ni. Jadi kita pun tanya syarikat, okay saya nak hotel dekat tapi package ni pendek macam ni je. Jadi tarikh saya tak kisah, ataupun tarikh ni. Jadi senang bila kita dah faham pasal isi-isi dalam package ni, kita dah tahu apa kita nak. Okay. Kalau package pendek dengan package panjang kan Jan, kalau package pendek ni Hajar rasa kalau pendek biasa berapa hari? 9 hari je 9 hari biasa. Ada yang syarikat buat 7 hari. Okay. Kalau pendapat Hajar sendiri, package pendek ni apa je kita boleh buat? Macam kita akan puas ke tak sebenarnya? Puas. Dia okay. Untuk orang kali pertama, jangan ambil package yang terlalu padat. Maksudnya macam ni. Ada orang dia buat package ataupun ada syarikat dia buat package 7 kali umrah. Package ziarah sini, ziarah Badar, ziarah standard 2 lah Mekah Madinah, ziarah Badar, ziarah Madain Saleh,
ziarah macam-macam. Jadi Semua tempat lah. masuk. Nampak macam best sebab semua masuk. Dan biasanya package ni tak murah. Jadi kita rasa alang-alang nak pergi, biarlah buat. Takkanlah umrah 2 kali je. Umrah lah 7 kali. Tapi saya beritahu umrah 2 kali 3 kali orang dah demam, yang kau dah bayar 7 kali tu rugi je. Bila package sudah terlalu padat, jemaah kali pertama dia tak mampu nak ikut. Biasa kalau jemaah tu dah banyak kali pergi, dia dah tahu dah. Package ni aku nak pergi sebab dah faham dah. Dan umrah 7 kali ni berat. Sangat berat. Orang buat, orang dengar seronok tapi badan tak mampu biasa. Kecuali orang muda-muda yang sihat lah. Jadi pemilihan package, benda-benda kandungan package tu sendiri, tempohnya, kalau package tu 9 hari tapi umrahnya 2 kali. Ziarah sekali-sekali, ada hari bebas. Cukup bagi. Saya bawa 9 hari, maknanya 7 malam kan. 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah. Dapat umrah 2 kali, ada 1 hari bebas, cukup. Tapi kita beritahu jemaah lah, jangan buang masa sebab package-nya pendek. Kita banyakkan masa dengan ibadah. Sebab tu kita pilih package tadi dah siap makan. Jadi kita tak ada cerita nak ambil makan, nak kena uruskan makan. Dah lah pendek. Betul. Nak uruskan makan. Itu tak best lah. Dan satu lagi saya rasa kalau kita nak ambil package pendek, kita dah kena tahu apa yang kita nak buat, apa fokus kita, ibadah kita dekat sana tu kita dah tahu nak buat apa. Sebab kalau macam dekat sana baru fikir esok nak buat umrah, hari kedua baru fikir nak buat apa-apa, benda tu akan tak cantik lah, buang masa kat situ. Dan mungkin dari Malaysia lagi kita dah tahu dah apa je benda, apa je ibadah yang kita nak buat. Betul. Sebenarnya macam tu. Dah ada checklist lah kita nak buat. Umrah pertama syarikat bawa, hari kedua hari bebas, saya nak buat umrah untuk mak saya yang dah meninggal. Kita dah ada plan lah. Kita dah rancang. Okay. Dah tentulah kan kalau kita panjang sebagai kita punya kalau kita sebagai jemaah kan, dah tentulah kita nak semua benda pun perfect kan. Kita nak hotel semua dekat, kita nak ada mutawif yang terbaik yang dapat membimbing, kita nak apa? Nak flight selesa, semua. Tipulah, saya pun mungkin nak macam tu kan. Tapi dari segi harga lah Jan, ada ke yang perfect macam tu tapi harga yang murah? Kan kalau jemaah ni benda tu pun jadi benda utama je. Semua nak ni, tapi sibuk cari yang murah kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok hotel kat Mekah lebih mahal daripada kat Madinah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok package yang Mekahnya pendek, Madinahnya panjang. Barulah dia boleh bagi harga yang reasonable. Dia murah tu tak salah. Bukan orang kata murah, kau siapa suruh ambil package murah? Penipu. Tak. Ada je yang murah, yang memang terbang, memang hotel pun dekat kadang-kadang. Tapi dia curi kat mana? Dia curi bilangan hari tu jadi pendek. Bilangan hari kat Mekah tu pendek. Jadi itu yang dia boleh dapat murah. Dan kenapa ada syarikat yang mungkin kita tengok package yang sama tapi syarikat A dengan B ni jual harga berbeza sampai dekat 2,000. Jadi kita kena tengok lah, company ni strong tak strong. Oh, company ni strong. Oh, dia boleh beli harga bilik borong, dia boleh beli harga tiket borong. Kan dia beli volume, mungkin 10,000 seat dia beli. 10 1,000 bilik dia beli. Jadi memanglah bila kita beli borong akan dapat murah. Kan? Jadi benda tu tak mustahil. Saya tengok banyak je sekarang package yang hotel dekat boleh murah. Betul lah, saya tengok banyak dia siap makan pula tu. Betul. Yang full board. Dia full board tapi macam kita macam fikir dari segi logik kita rasa macam tak logik lah. Tapi sebenarnya ada terbang dan banyak yang puas hati lah. Kan macam kita tu. Dah cerita episod 1, tengok company tu, kuat tak kuat company tu, kita google, kita pergi dekat motek.com.my tu, kita boleh tengok senarai. Kalau ada banyak cawangan, kuat lah company tu kan. Lepas tu kita kena tengok media sosial dia. Oh, dia live hari ni, jemaah dia banyak masuk Hotel Safwa. Jadi dekat situ pun kita dah tengok harga package dia, murah, boleh duduk. Benda dah terbukti. Real case tu depan mata kan. Jadi pada saya tak mustahil, murah tu tak salah, dan benda tu banyak orang boleh buat. Ada package-package yang macam tu. Nanti kan kita akan cerita pada episod DIY kan, macam mana kita buat DIY. Ingat murah tapi rupanya lebih mahal daripada travel. Tapi dia ada kelebihan apalah DIY, dia ada apa ni. Nanti kita bincangkan dalam episod seterusnya. Jadi harga tu, ada orang dia nak sangat bakis pergi umrah.
dia tak peduli dah benda lain sebab dia ada duit sebanyak tu je. Dia ada bajet sebanyak tu. Kata contoh dia 5,000. Acik ni ada duit 5,000 je. Acik dah nak pergi umrah sangat. Tak kisahlah package apa. Dia masa tu, dia dah, walaupun dia bukanlah kuat sangat, tapi dia mungkin dah tak kisah hotel jauh. Sebab apa? Dia ada bajet macam tu. Ada orang dia terpaksa ikut bajet lah. Jadi kita tengok kan lah, okay, bajet ni boleh cik. Tapi hotelnya jauh sikit. Acik okey tak? Kalau dia kata dia tak berapa okey, okey kita cari bajet macam ni, hotel dekat. Tapi mungkin package tu akan jadi pendek sikit. Okay. Masih ada pilihan. Jadi apa yang kita bincangkan ni, kita harap dah habis kot soalan. Betul. Jadi kalau apa yang kita bincang ni, mungkin bagi mereka yang kali pertama atau sedang mencari package umrah ni, nampak gambaran apa yang kita nak, apa yang kita perlu. Apa yang kita perlulah. Kalau kita nak, semua kita nak yang best. Betul. Tapi apa yang kita perlu? Tengok tahap kesihatan kita, tengok bajet kita, tengok cuti kita, tengok masa kita kan. Jadi barulah kita datang tu, nak bersembang package yang kita nak tu lebih seronok. Kalau tak tahulah. Nak pergi umrah tapi tak tahu. Yang penting perginya ada ilmu. Betul. Perginya ada ilmu. Bila kita tahu apa yang kita perlu ni, sampai sana kita, kalau contohlah kita rasa kita tak puas hati, bukanlah tak puas hati, maknanya kita tak puas dari segi baru 5 hari je dekat sana ke, ataupun 6 hari 7 hari, mungkin next kita boleh pilih package yang panjang lagi supaya kita puas hati kan. Macam tu. Kita dah tahu kan, package yang kita ambil ni kekurangannya kat sini. Akan datang kita mungkin nak cari package yang, mungkin contohlah, saya masuk Madinah dulu hari tu, lepas tu tak berapa sihat, lepas tu nak buat umrah tak ni, next kita nak pergi, saya nak masuk Mekah dululah. Jadi kita dah tahu apa yang kita nak seterusnya. Jadi mudah-mudahan dapatlah beri manfaat pada mereka yang dekat luar sana. Betul. Kan? InsyaAllah banyak lagi tajuk-tajuk yang kita rasa yang kita nak sembangkan supaya orang nampaklah umrah ni macam mana, apa yang dia nak kena buat, apa persiapan dan persediaan yang dia nak kena buat lah. Dan masa yang sama insyaAllah kita jemput ustaz-ustaz juga nanti untuk mungkin ada persiapan rohani kita yang kita kena buat nanti ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Itu saja. Terima kasih. Solusi umrah langkah kau cari. Pakas ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata.